Okey, soalan 5 macam 2. Tunjukkan pelan sebuah taman berbentuk seimbang tepat A, B, C, D. Okey, seperti yang kita boleh nampak. Panjang dia Y, lebar dia 6X. Okay, sebuah kolam berbentuk sekuam bulatan, which is pusat dia dekat D, which means here is 90 degree lah. Akan dibina dalam taman itu, luas yang tinggal ialah 90, means over here, 90X plus 27 pi meter square. So unit tak ada masalah. So I know, only take note dan unit lah. Kalau unit lain-lain, take note lah. Akan ditanam dengan rumput. Diberi bahawa P adalah titik tengah AD, so which means these two are equal, which is 6x, right? So it means 3x, 3x lah. Okay, whichever you can find, you just straight away find. Dan panjang AB adalah 2 kali panjang lengkuk PQ. So AB equals to 2 PQ. Cari nilai X dan Y. Okay. From here, what I can think is, I feel like it's bila kita baca soalan sebenarnya, it's like more like fungsi kuadratik lah. So I have two information. So and this one. When I have two information, I can get a two equation. So when I have a two equation, I simply do the semasa serentak, bolehlah dapatkan X dan Y. That's a basic idea lah. Okay, let's try. First, cikgu nak fikir yang ini. Macam mana dia boleh dapat? So, luas segi 4, Y times 6X. Okay, 6X times Y. Minus yang sekuam bulatan ini. And then, I can see dia ada pi kat sini. Which means, sudut ni dia guna untuk radian. So, kamu tahu, pi is 180. Kalau 90 degree, pi over 2 lah. So, I know it's a pi over 2 radian. Ataupun boleh je guna, now you know it's 90 degree. Boleh je buat macam biasa, 90 degree. Okay, 90 degree times pi over 180. Tukar pergi radian, right? So, this one 1, this one is 2. So, you'll get pi over 2. Alright, so macam mana nak guna luas sektor? Remember, formula untuk luas sektor 1 over 2 r square theta, theta is in radian. So 1 over 2 times 3x square times pi over 2, which is equals to 90x plus 27 pi. Okay, kita simplify sikit. 6xy minus ini, kalau simplify jadi 9x square, buka kurungan dia yang kuasa 2 ni. Don't forget the pi over 4 equals to 90x. Kalau nak buka kurungan boleh, but I just leave it for a while. Okay, dah dapat persamaan pertama. Now I want to focus on persamaan yang kedua. AB sama dengan 2PQ. So bila kamu tengok AB is Y. So which is Y equals to, sebab AB ni Y lah, 2 times PQ. PQ yang ini, sektor, lengkuk. Okay, so kalau lengkuk, S equals to R theta, right? And then theta is in radian lah. So R dia 3x, so 3x darab pi over 2. Okay. So, which means Y equals to, kalau simplify, 2 ni dengan 2 ni boleh potong. So, dapatlah 3 pi x. So, cikgu dapat persamaan yang kedua. So, I just want to substitute in 1. Okay, just substitute. X tu diganti. So, 6x, 3 pi x minus 9x square pi over 4 equals to 90x. Kalau nak buka kurungan boleh. Pi plus 27 pi. Okay. Next, kalau buka kurungan kat sini. Next, before that, I feel like I want to eliminate the pi because I can see here got pi, here got pi, here got pi, here also got pi. So, bahagi pi, bahagi pi, bahagi pi, bahagi pi. So, potong je lah. Pi tu akan hilang. So, next, buka kurungan 18x kuasa 2 tolak 9x kuasa 2 over 4 equals to 90x plus 27. Okay, dapat macam tu kan? Alright, next, ini x kuasa 2, ini pun x kuasa 2. Ataupun, macam cikgu, up to you lah. You kan 18 tolak 9 over 4 boleh. Atau nak buang pecahan dulu pun boleh. Up to you lah. So, I just simply 18 tolak 9 per 4. So, I get a 63x square pi over, pi kan dah hilang. Tak ada pi lagi dah. Over 4 equals to 90x. Why not? We just simply pindahkan. Boleh juga pindahkan terus. Okay. Minus 90x minus 27 equals to 0. Okay, next. Buang sahajalah pecahan tu. So, darab 4
darab 4. Each and every term must times 4 lah. Okay, 4 dengan 4 ni potong, hilang, jadi 63. Okay, 63 X kuasa 2 tolak 360 X minus 108 equals to 0. Then, nampak tak dia jadi bersama kuadratik. But before that, I can see macam kan divide by 9. Divide by 9, cikgu nak simplify dulu. Senang kita nak faktor. So, 7X square minus 40X minus 12 equals to 0 lah. Okay. And then, faktorkan. So, dapat 7X X equals to 0. Negative, negative, positive, positive, negative, negative. 6 times 2, 2 times 6 lah. So 2x, negative 42, so dapat negative 40. Okay, good. So 7x plus 2 equals to 0. So x equals to negative 2 over 7. Okay, dia negatif, tak bolehlah abaikan. Because x kat sini adalah panjang dia kan. So kalau x dan negatif, tak logik. Kalau panjang mana tak boleh negatif. Alright, so x minus 6 equals to 0. Okay, so x equals to 6. Alright, done. Tapi dia nak y, x and y. Kita baru selesai x. Y, cari lagi, cikgu just simply take this one. Okay, y equals to 3 pi x. So y equals to 3 pi x. Okay, so y equals to 3 pi. X2 kamu gantilah 6. Okay. And then dia nak value, right? So when you nak value, pi tu pun ganti. 3 darab 0.142. Okay, times 6. Okay, so y equals to 56.556. Alright, so selesai.